Baby Cumi, apa plan you after belajar ni? Maybe nak fokus ke konten dulu ataupun nak terus jump tu dalam dunia pekerjaan? Sebenarnya lepas habis, actually benda ni rahsia tapi saya buka dekat sini tu. Wow. Dia taklah rahsia sangat tapi macam saya punya plan lepas habis uni, saya akan delete saya punya TikTok. Saya nak betul-betul fokus on my life macam tu. Oh no. Oh, tapi that's good. Actually dah lama je saya nak berhenti TikTok ni. Sepatutnya 2 tahun lepas saya dah macam delete my TikTok account macam tu. Tapi kenapa? Mungkin sebab saya tak rasa macam populariti ni sesuai untuk saya. Faham tak? Dia macam my daily life dah macam dah change macam tu. Oh ya, after Baby Cumi tengok semua tu. Saya rasa macam hidup dengan orang yang macam tak kenal awak semua tu lagi best. Faham tak? You can do everything tanpa orang judge you. Suka